Apa cerita ni, Bang, Noah ni minum air apa ni bang? Slow lah bang. Apa tak sekarang ni slow okey lagi ni, Tiong. Okay, kau nak macam mana ni? Apa yang sama bini kau pula ni? Bukan, aku memahami hati seorang perempuan. Tak, kau nak macam mana ni? Kau nak ada Tiong ke tak ada ni? Okey, sekarang ni macam ni. Kau nak apa plan ni? Okay bang, Okey, sekarang plan apa tu? macam mana? Aku boleh je aku nak bagi dia faham balik. Aku boleh je gebang dia. Okey. Okay, tapi kau kena masuk dalam gebang aku tu. Aku masuk dekat dalam bahagia tu. Bukan bahagia. Penipuan aku tu kau kena salami. Okey, kejap. Aku okey je. Aku boleh tolong kau. Ya, macam mana nak tolong? Abang Tiong. Dengar ni. Bila aku buat macam ni je, kau terus sweet. Aku sweet. Kau minta maaf. Kau cakap diri kau yang salah. Itu je. Okey. Aku ni Okay. Wah, kau tahu tak kenapa dia kecil hati, Wah? Kejap lah, Tiong. Kau tengok ni. Sengabut lah dia ni. Sebab dia tulis apa sini? My baby, Noah sejarah. Oh. Background. Okay. Abang Tiong, lagu instrumental sedia jap. Tajuk apa? Instrumental lagu apa bang macam lagu estetik tu. Wait for a while, okay? Alright. I want to tell. Slow sikit bang. Okay, L, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaid dekat sini mewakilkan sahabat Zaid, iaitu Noah Sejarah. Okay, Noah tersilap. Bukan dia tak nak post, dia dah bagi tahu Zaid dah. Dia dah bagi tahu Zaid sampai dia WS Zaid ni. Dia cakap aku tersilap Dia bukan tak nak post. Tapi Zaid faham sebab apa dia nak post lewat sikit. Sebab dia nak lebih special, nak lebih menghayati. Sebab sekarang ni dalam kedudukan dalam pressure. Kita suruh dia on the spot macam ni. Sebab apa? Sebab Noah cakap, cinta aku. Tapi But dia suruh El post boleh pula. Sekarang Bang, saya tak nak tolong Noah lah bang. Dia bangang lah. Abang kakak tahu tak saya buat apa ni? Dia bangang. Apa yang kau gelak? Abang Tiong, dia Noah bangang. Tahu tak dia ni? Ni bukan Noah Sejarah, ni Noah bangang. Benda kecil macam tu pun kita nak kena settle. Astaghfirullahalazim. Kan saya dah buat signal macam ni. Apa benda ni? Dia buat muka ikan maung dia tu. Bacai. Dia alright tak alright? Macam mana saya nak tolong? Saya dah menipu lah tadi tu. Mana dia? Suruh dia invite saya sekejap. Ya, aku boleh tekan ni. Macam apa tekan? Lentong pun aku dah pandai lah. Zaid, aku dah cuba minta maaf dengan dia. Dia pernah cuba maafkan aku. Imut. Imut macam ni, imut. ajaklah Zaid imut dengan awak. Apa benda Tiong ni? Kau mahal kau ni. Okey, macam ni lah, macam ni. Agak hubungan ni.
Bagi Zaid lah kita just ambil jalan tengah dan pemikiran dewasa je lah Abang Tiong kan. Mungkin pertemuan yang pertama ni membuatkan seseorang tu gabra dan rushing. Takut berdebar-debar. Boleh tak L maafkan Noah, Noah maafkan L, buat baru je. Simple. El buat salah apa? Noah, kau minta maaf je lah Noah. Okay Noah, Abang Tiong, jap Abang Tiong, tutup lagu jap. Okay Noah, bagi aku bagi aku macam ni, senang. Kau ambil kamera satu lagi, okay, terpulang kau nak post bila ikut ikhlas hati kau. Kau stand kamera, kau masukkan lagu Jujurlah Padaku sambil kau bercakap, Assalamualaikum korang, saya dah tersilap dengan L. Kau ibarat kau cakap dengan dia tapi kau post. Settle. Kau nak ke tak? Macam ni. Kau post video kau minta maaf dekat kamera. Open video. Open video. Kau minta maaf secara terbuka. Maksudnya kau ibarat kau bercakap dengan si awet kau ni. Ibarat aku tengah cakap dengan dia sekarang ni. Betul. Buat. Jangan. Aku masak lagu. Tapi kalau aku tak boleh lah sekarang. Aku terlampau pressure tu. Aku rasa aku macam kiri kanan macam tak tahulah ya. Imut Noai, imut. Tambah kerja biar kami. Imut Alah, cuba kau berborak dua. Masalah kau ni Tiong. Kau pula yang macam nak checkmate aku ujung-ujung ni. Dari tadi lagi aku berasan kau nak checkmate aku ni. Pedulikan Tiong. Kamu Pedulikan dekat dalam Langkawi kau petik nak lepak kopi bagai ni. Noah. Fokus dekat kali tujuan kau. Silakan. Aku ni pemain muzik je belakang. Nak bagi lagu. Teruskan. Dia minta maaf kalau saya tadi saya terlampau rushing sebab kan saya dah cakap saya bagi awak post dulu, lepas awak post saya yang post, faham tak? Tapi bila terlampau pressure saya sangat-sangat tekan, saya terus post macam tu je. Saya pun tak nak post macam tu sebenarnya. Tapi tak salah kan kalau awak maaf saya kali ni. Mungkin post yang kedua ni lebih sweet, lebih romantik. Awak kena tahu kadang-kadang manusia ada kesilapan dia. Kadang-kadang manusia ni tak semestinya apa yang awak rasa saya rasa. Mungkin salah saya tadi tu awak boleh maafkan. Saya akan cuba buat yang terbaik. Saya akan baiki pakai sepanjang hidup. Saya akan pulas skru-skru tu, bagi ketat balik. Semoga kita dapat merasakan satu kebahagiaan macam mana orang lain rasa kebahagiaan tu. Dan awak kena ingat satu benda je, Al. Saya adalah saya, awak adalah awak. Kenallah saya daripada diri saya. Jangan pernah kenal saya daripada diri orang lain. Sebab apa? Sebab awak nak kebahagiaan dengan saya, bukan dengan orang lain. Kadang-kadang dekat dalam hidup ni, Al, tak semestinya apa yang kita kejar kita dapat. Dan tak semestinya yang hidup akan sempurna selamanya. Mesti ada salah dan silap. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kun mohon maaf, beribu-ribu ampun. Beribu-ribu maaf. Saya tak pernah janjikan bulan dan bintang, tapi saya cuba menjanjikan kebahagiaan awak adalah kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya adalah kebahagiaan awak. Itulah janji saya kepada awak. Jangan awak terasa, jangan awak terluka. Setitik air mata perempuan mengalir. Berdosalah saya di sini. Dayuslah saya jika awak menangis sebabkan saya. Dayuslah saya jika saya tidak memahami awak. Saya janji, saya jaga awak. Macam mana Zaid Cengkoi jaga Jannah.
macam itulah saya akan jaga awak. Macam mana Zaid Cengkoi jaga Jannah Sangkora tampal koyok dekat belakang, macam itulah saya akan tampal satu hari nanti. Macam mana laki bini Acap dan Jannah pergi ke Phuket, macam itulah saya bawa awak pergi Phuket. Sebab Buktikan kau laki sejati lagi Noah. Aku tak ada sekali ke? awak kena tahu satu benda kan. Dalam hubungan ada dugaan. Dalam dugaan ada kebahagiaan. Bila kita sama-sama kita ciptakan benda yang sama, kita akan dapat bangunan yang tinggi. Kita akan jadi satu sampai bila-bila. Jangan pecahkan, jangan relaikan. Kenapa? Kita bagi satu contoh bangunan adalah KLCC. Kenapa dia ada jembatan di tengah? Kenapa dia tak satu dengan satu? Sebab kalau satu dengan satu, takkan sampai bila-bila. Sebab tu ada jabatan. Jika awak sedih, saya akan nitikan jabatan tu pergi ke awak. Jika saya sedih, awak akan niti jabatan tu pergi ke saya. Sampai bila-bila takkan putus jabatan tu. Dah puluh-puluh tahun dah KLCC tu hidup. Macam itulah kita nanti. Dan okay. So bang, buka lagu sweet satu, instrumental. L pula cakap kat Noah ajak. Sekejap. Luarkan. Mi. Ha? Sekejap. Itali. Cakap. Slow sikit bang. Slow sikit. Okay, ngam. Maafkan je lah. Imut. Luri, aku tak boleh pula depan saya sedang repair tadi. Aku sumpah. L, serius kejap. L serius. Tengah bercakap dengan Noah ni. Pelang. Member pun dah pelik. Yang tak macam luar. Yang tak pandai luahkan sangat. Dia more straightforward hal ni. Oh, okay. Kalau easy to say lah, straightforward. Babi dia mute aku. Abang? Dia mute aku. Siapa? Apa? Oh, tak ada apa kat dengar. Tak ada. Bang, okay. Alhamdulillah settle Settle bang Noah, tapi Noah, dalam secara tak sengaja, berapa puluh ribu orang ni dapat tahu cara kau bercinta macam mana. Bebal. LCC, beginilah hubungan. Hubungan tu berkekal jadilah. Air langat punya penangan lah bosku. Hai. Jangan main-main. Ui, itu dia. Habis keluar ke SCC baru keluar Mahathir tersedak. Itulah pasal bang. Risau main buah pula tadi bang. Air langat punya bercerita. Noah, yang caption tu biar kau kalau kau nak buat caption datang